Jadi untuk makluman semuanya, ini adalah segmen seterusnya, iaitu bungkus dan makan nasi lemak ni. Jadi pada hari ini kita bawakan nasi lemak angah, untuk terus saja bersama-sama dengan semuanya. Dan juga semestinya untuk makluman semuanya, nanti kita perlukan perlibatan semua untuk pertandingan kita ni, pertandingan bungkus nasi lemak dan juga makan nasi lemak. Jadi ini yang terus saja dibawakan. Kita bersiap sedia dahulu untuk terus saja kita bawakan semuanya, untuk terus saja bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Okey, baik. Jadi kepada semua yang baru je sampai, jadi anda boleh terus saja kita persilakan anda untuk terus saja bersama-sama dengan kami. Jadi yang berada di luar, kita juga ada nasi lemak. Jadi kalau anda tengok di luar, memang ramai yang sedang membeli belah pada waktu ini. Jadi pastinya kita fokuskan kepada nasi lemak untuk kali ini. Okey, baik. Jadi macam biasa, Angah dah ready ke Angah? Angah dah ready. Tepulah untuk Angah. Okey. Okey, Angah nak cakap sikit. Boleh Angah? Selepas Angah tunjuk macam mana praktikal untuk membungkus nasi lemak, daripada taruh nasi lemak, kacang, ikan bilis dan timun dan kangkung dan telur, sampailah kita membungkus. Sampai membungkus? Ya, membungkus itu ialah satu seni sebenarnya. Betul. Ya. So dari situ nanti saya memerlukan 3 volunteer. 3 peserta nanti untuk naik ke atas pentas. Praktikal. Ya, kita ada salah satu di sana. Okey, baik. Boleh naik. Boleh standby dekat Boleh tepi standby. ni. Ya. Siapa lagi? Yang pertama dah ada dah. Tak kira bangsa, tak kira lelaki. Okey, boleh masuk perempuan. je. Tak kira siapa-siapa. Ya. Okey, siapa nak bungkus nasi lemak? Okey, dah ada 1, 3. Okey, 2. Okey, 3. Lengkap dah. Sambal. Okey, sambal nasi lemak. Okey, yang paling penting tengok dahulu caranya. Okey. Jadi Angah akan tunjukkan dulu. Ya, permulaan ni. Okey. Okey, baik. Boleh tahu nama siapa tak? Kak Zu. Dekat Hulu Kelang. Ya. Dia tak maaf. Ni. Saya akan agak siapa tadi? Aliza and you Lia. Okey, Kak Zu, Aliza dan Alia, Angah akan tunjukkan macam mana daripada mula. Pernah buat benda ni? Langsung tak pernah? Ya. Oh, tak pernah. Alhamdulillah. So sekarang ni saya tunjuk. Dulu Angah tak pernah, tapi belajar dengan rumah kan. So ini Angah akan tunjuk, dan lama-lama bila kita buat praktikal benda tu, kita akan jadi expert lah. Practice make it perfect. So Okey, kita tengok dahulu Angah ini Angah tak nak taruh sambal. Sambal ada. Ini kita buat daripada awal macam mana untuk proses membalut. Cara Angah bila taruh nasi lemak bila bungkus. Selalunya Angah akan taruh kacang dan ikan bilis goreng. Ya. Dan Angah akan taruh nasi di dalam mangkuk yang begitu padat sekali. Okey. Dan make sure daun dengan daun pisang dengan paper tu di tengah-tengah, dan di tengah-tengah macam ni. So nampak bunyi krik tu. And then Angah akan taruhkan timun selalunya, dan sedikit kangkung dan telur setengah. Okey. Ini dia yang part art dia. Selalu Angah punya ada chop dekat sini tapi tak apa. You guys tak, kalau tak ada pun tak apa. Inilah cara dia. Mula-mula tangan kiri, make sure daun ni meliputi semua nasi lemak ni. Ini without the sambal Kita akan nampak tekstur tangan yang lain, dan sama juga tangan kanan. Ni selalu kalau dekat table saya akan hujung table tu, kita dapatlah
triangle nasi lemak 3 segi tu. Okey. So boleh buat. Okey, kita try dengan Kak Zu dulu. Okey, boleh. Ya. Okey, kita pakai dulu apron ya. Okey, baik. Jadi sekarang di atas pentas utama, ya, kita akan terus saja tengok peserta-peserta kita ni. Angah sendiri akan menjadi hakimnya. Oh, Angah sendiri. Okey, baik. Angah tengok tau Angah Baik. Okey, baik. Ini adalah peserta yang pertama. Okey, namanya siapa ni? Nama siapa? Kak Zu. Kak Zu. Okey, ini dah dia peserta pertama Kak Zu. Okey, dah ready dah Kak Zu Okey, kita tengok. Kacang ikan bilis. Masukkan kacang ikan bilis. Nasi yang begitu padat. Dia kena sepadat-padatnya Angah. Kalau boleh padat lah. Padat lah kan? Supaya dia ada bentuk. Oh, bentuk yang mangkuk. Mangkuk tu, ya. Ha. Dan nasi yang banyak, orang akan dapat banyak nasi. Sedapnya baunya Angah kan? Yes. Allah. Alhamdulillah, ini nasi lemak pandan. Ya. Boleh tak? Zu. Okey. Cantik. Telur setengah. Ada ke? Okey. Okey, kita tengok cara melipat dia pula. Membungkus nasi lemak ni bukan mudah. Ada satu je. Nanti kita akan tengok hasilnya. Okey, baik. Peserta pertama. Alhamdulillah, cantik, rapi. Rapi. Okey. Ini nasi lemak 30 sen kita panggil. Okey, alhamdulillah Kak Zu, terima kasih. Okey, kita letak Kak Zu. Okey, tepuk lah untuk peserta yang pertama. Okey, Kak Zu dah ready dah. Peserta kedua. Okey. Okey, namanya siapa ni? Nama siapa? Aliza. Daripada mana ni Aliza? Daripada Kelang. Memang pernah ke membalut ke ataupun bungkus ke? Oh, ini yang pertama. Okey, baik. Jom. Tapi pernah meniaga nasi lemak? Pernah Alhamdulillah. Baik. Kita tengok tau. Ada nasi lemak ni berbeza kan, cara packagingnya, cara balutannya agak berbeza. Okey, baik. Ini peserta kita yang kedua. Boleh kat dulu. Jadi dia kena padat sepadat-padatnya. Yes, in the middle. Bayang kalau kat belakang ni orang nak order lagi 5, 6 macam mana Kak Aizah busy waktu kalau beratur dengan nak membungkus lagi ya. So orang ingat kadang-kadang meniaga nasi lemak ni senang kadang-kadang dia under pressure je. So hati kena tenang. Walaupun luar ni ribut dan taufan. Oh, okey. Alhamdulillah, Sang. Okey, cara balutannya. Alhamdulillah, Kak Liza. Alhamdulillah Kak Liza. Ya. Okey, kita tengok Kak Liza punya. Okey, dia triangle sengit sikit tapi okey. Ya, tepukkanlah untuk Kak Liza. Kak Liza punya. Dia peserta yang kedua kita pada hari ini. Okey, Okey. baik. Peserta yang ketiga. Okey. Okey, namanya siapa ni? Lia. Tepuklah untuk Lia. Lia daripada mana ni Lia? PJ. Kota Medan. Dah biasa dah? Oh, tak biasa. Omaknya berniaga. Liza tengok je. Okey, jom. Kita tengoklah. Tengah Kita tengok Lia. Dia Lia tak? Lia tak? Ha. Okey, mulai kita masuk kacang dan juga ikan bilis. Yes, padat tu. Memang kalau Lia meniaga nasi lemak, nasi dia lebih ni. Ya, betul ya. Tengok Lia kan. Alhamdulillah Ya. Untung kita sampai beli dengan Lia, nasi dia padat lebih lagi. Banyak dia bagi. Banyak dia bagi. Ha. Wow. Ada fan club Ada Lia. minat dah pula. Alhamdulillah. Kita buka kedai ni. Lia ni. Nasi lemak Lia. Kan? Lia. Sebutan Lia tu biar ni Lia. Lia. Nasi lemak Lia. Nak pergi mana? Nak cari nasi lemak Lia?
Kampung Medan. Ya. Okey, baik. Itu cara bungkusannya. Wow, nampak kemas juga. Alhamdulillah. Nampaknya kan. Wah, ramai orang tunggu dia kata. Oh, lambat. Tak apa, ini baru satu. Baru satu. Wow, okey, kemas. Kemas, ini Lia punya, nampak? Nasi lemak dia 50 sen dia. Yang tadi 30 sen, ada 20. Ya, kita tepuk lah untuk Lia. Okay, tepuk untuk Lia. Ya Allah, Lia. So, sekarang mari kita tengok siapa yang menang. Kita nak tengok juri kita. Okey. Ini tadi nasi lemak Kak Zu. Kak Zu. Okey. Siapa sorak yang paling kuat? Kak Zu punya bungkusan. Okey, sorak betul-betul tau. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Alhamdulillah ada sambutan dengan Kak Zu. Kak Zu, jangan kecewa tau. Jangan kecewa. Penyokong semua. Yelah. Ingat ya, Kak Zu punya nasi lemak dia 20 sen. Ya. Ini Liza, Kak Liza. Kak Liza punya bungkusan dia. Nampak? Kemas ke? Kita bagi sokongan. 1, 2, 3. Okey. Ada juga sokongan tu. Alhamdulillah Kak Liza dah ada peminat dah. Dah boleh buka dah. Ni dia nasi lemak yang sangat liar Lia. daripada Lia. Bungkusan dia nampaknya kemas juga. Lia juga. Okey. Bagi tepuk sorakan kepada Lia. Lia. 1, 2, 3. 3. Nampaknya Lia lah yang memang Lia dia. Memang Lia lah. Peminat dia pun Lia juga. Angkat tak boleh cakap apa-apa. Okey, terima kasih kepada semua. Saya rasa itu saja yang boleh dapat Angah tunjukkan sikit. So boleh buat tadi, senang Alhamdulillah. Jadi tak apa, dia lama-lama. lambat tak apa, lama-lama dia akan sepadan pantas. So nanti buat nak masak nasi lemak kat rumah, bungkus bagi abang happy kan. Tak payah beli lagi lah bang. Ni dah bungkus macam kat kedai. Okey, baik. Jadi pastinya kita dah ada pemenangnya. Kita dah ada pemenang dia. Dan juga hadiahnya Angah akan bagikan lah kepada Yes. pemenang kita. Dia semestinya pada waktu ni lah Okey, kita akan jemput Farhan daripada Jasmine. Okey, Farhan dipersilakan. Farhan daripada Jasmine. Tepuklah untuk Farhan. Daripada Jasmine. Okey, baik. Okey, Lia. kita yang pertama Lia yang menang. Dia adalah juaranya. Jasmine dapat beras Jasmine dia. Boleh masak nasi lemak. Berasa sangat berkualiti. Seterusnya Basmati ada. Santan ada. Brown sugar. Komplit dah boleh masak nasi lemak dah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Abang Farhan. Nombor 2 siapa ni Ngah? Nombor 2 tadi nampaknya sorakan dia lebih daripada ni, Kak Liza. Kak Liza. Ya. Nah, kita persilakan Kak baik. Liza. Ya. Lagi ada pun sama je. Ya. Okey, baik. Dan seterusnya Kak Zu kita. Kak Zu dapat juga Kak Zu. Alhamdulillah. Balik masak nasi lemak Kak Zu ya. Oh, sorry. Baik. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada 3 peserta kita, Kak Zu di kedudukan nombor 3 dan juga Angah. Terima kasih. Apron macam mana? Oh, simpan dia mau balik. Dapat apron sekali. Sekali bayangkan anda Angah pun dapat. Terima kasih.